Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari merupakan sebenar hari jadi Alia Damia yang ke-18 tahun dan nenek dia. Biasa kalau hari macam ni memang sambut Alia dengan nenek dia. So dengan tidak membuang masa, saya menjemput Tuan Haji Muhaimin untuk membacakan sedikit doa. Malu pula. Alia mana sana? Malu. Nah, binti Abdul Rahman. Binti Hashim. Sempena jadi dia. Telah kembali ke rumah tua. Juga kepada mereka yang telah pergi terdahulu pada kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna alakal azim innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim innakal barrul jawadul karim. Allahumma ya karimu ya rahim ya fa'alu lima yuriyat. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika annabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Happy birthday Alia. Semoga awak sukses. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Alia Damia. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Teng teng teng. Allah selamatkan kamu. Teng teng teng. Allah selamatkan Alia Damia. Allah selamatkan kamu. Ada wish, ada wish. Oh ni Pak Iman. Dah. Dia nak menyibuk kan. Panggil buntut mama aku mami tu. Alah sayang. Alah sayang. Pak jemput makan. Kalau nenek masih ada, nenek dah umur 81. So nenek ni jadi dia sama dengan tarikh lahir Alia. So setiap kali Alia birthday nenek, kita akan sambut sekali birthday Alia. Komen bos. Okey, hari ni saya masak bihun goreng. Sebab kita berbalik ke Korea, kita tak payah masak AAB. Setiap kali birthday mak, 3 dan 5, kita mesti adik-beradik berkumpul. Lepas tu kita buat game ramai-ramai. Kita seronok-seronok, ketawa-ketawa kan. So ni mak dah tak ada. So cucu dia yang sama birthday dengan mak Alia ni, kita celebrate lah hari ni mengenal. So ni saja yang saya sempat sediakan untuk Alia kita. Semoga membesar dan sihat. Paling penting bila berkumpul ni teh holeau, teh libas dan baju kuning tu. Tak tempat air catering, air libas yang bagus. Boleh cari orang kampung Padang Jambu Orang kampung Padang Jambu memang terror buat teh libas. Boleh cari kat dia. Satu balang berapa? 150. 150 dia kata mahal harga Fir'aun. Cakap happy birthday. Cakap dia.